Korang kalau ada duit 3 juta dalam tangan, jangan beli tanah. Aku sarankan beli Continental GT Speed. Sebab apa? Beli satu, percuma satu. Apa benda pula tu? Ini ialah sebuah Grand Tourer PHEV. Enjin V8 4.0 liter turbo berkembar digandingkan dengan motor elektrik dan pack bateri. Jadi, kuasa keseluruhan cecah 782 PS dan daya kilas 1000 Nm. 0 ke 100 km per jam dalam 3.2 saat. Jadi, 0 ke 200 korang kira sendiri. Sebab ada sistem PHEV, Continental GT Speed boleh gerak dalam mod elektrik sejauh 80 km pada kelajuan sehingga 140 km per jam. Sebab tu aku cakap, beli satu, percuma satu. Kereta ni datang dengan sistem pacuan semua roda aktif, sistem steering semua roda, suspensi adaptif, brek depan 10 omboh untuk pastikan pemanduan yang mantap. Lampu depan dia ni, satu lampu ada 120 unit LED berasingan. Jadi kalau korang nak tahu, Continental GT ni merupakan model Bentley pertama yang menampilkan tetapan lampu tunggal sejak 1950-an. Rupa paras dia lebih ringkas, tapi orang tetap akan cakap ini sebuah Bentley. Rim dia direka dengan inspirasi daripada harimau. Saiz 22 inci je bro. Ruang kabin dia aku cukup suka sebab dia menggandingkan teknologi moden dengan kawalan tradisional. Korang boleh tengok dekat bahagian tengah tu, tak perlu nak terkial-kial mencari menu dekat skrin infotainment. Kalau rasa bosan, Bentley rotating display ni korang ubah je. Boleh pilih untuk paparan meter analog ataupun panel kosong ataupun sorok terus, tak ada masalah. Kereta ni boleh muat berapa orang? Dekat depan ada 2, belakang pun ada 2. Memang sesuai untuk dijadikan sebagai kereta keluarga. Jadi kepada bakal CEO Mengah Holding di luar sana, apa pendapat Datuk pasal Grand Tourer ni? Boleh beli atau tidak?